Dah diet bagai nak rak, bersenam macam orang gila, tapi berat badan tak jerak-jerak. Jangan salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda tak kuat semangat, tapi sebab badan anda sedang meradang. Keradangan yang tak nampak di mata kasar inilah yang sedang mengunci mati lemak anda. Dengar sini. Bila badan dalam keadaan meradang, sel-sel anda ibarat sedang terbakar. Api radang ini akan memotong wayar isyarat kenyang ke otak, membuatkan anda rasa sentiasa lapar, tak kira banyak mana anda makan. Ia juga memaksa hormon insulin keluar menggila dan menukar semua kalori menjadi lemak perut, visceral. Lebih menakutkan, lemak itu sendiri adalah kilang toksin. Makin gemuk anda, makin marak api radang itu. Macam mana nak tahu anda dah terkena? Lemak di perut tu degil sangat tak mau hilang. Bangun pagi, muka sembab dan badan bengkak air, water retention. Otak rasa kabur, brain fog, asyuk letih dan rambut gugur dengan banyak. Ini tandanya badan anda sedang nyalakan lampu merah kecemasan. Ia sedang menjerit minta tolong. Nak kurus? Padamkan dulu api dalam badan tu. Mulai hari ini, buang minyak soya dan minyak jagung di dapur. Itu minyak pro-radang. Ganti dengan makan ikan laut macam kembung atau sardin. Lebihkan kunyit dan sayur hijau. Tidur mesti cukup 8 jam untuk rawat usus anda yang mungkin sedang bocor. Berhenti seksa diri dengan berlapar. Bila badan rasa selamat dan sejuk, barulah dia rela lepaskan lemak itu pergi. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.